Shamian Island selepas perang candu yang China kalah menampakkan hasilnya bahawasanya Perancis dan juga British mula masuk ke kawasan China, especially di kawasan island Shamian Island ni. Dan sebab tu kalau boleh kita tengok bangunan-bangunan ala-ala British kan. Jadi barat mula masuk selepas kalahnya China dengan perang candu. Island ni mula diwujudkan dan bangunan-bangunan ni mula dibuat. Sampai sekarang kita boleh lihat dia punya kesan ni lah. Dan kalau tuan-tuan tengok penuh kan, di sini kawasan ni orang kata nampak cantik lah. British barat punya konsep design bangunan dikelilingi oleh pokok-pokok. Jadi nampak cantik. Sebab tu orang datang sini, orang datang takat gambar, baca sejarah. Tapi kalau orang muda datang sini, memang dia datang untuk takat gambar lah, purposely datang untuk takat gambar yang baru kahwin, wedding dan sebagainya. Jadi Shamian Island, satu kawasan island buatan dekat dengan Pearl River. Selepas kalahnya perang candu China dengan British, jadi Perancis dan British mula masuk ke sini untuk buat dia orang punya tempat-tempat tinggal. Dan ini kawasan-kawasan tempat tinggal dia. Long the road ni lah disebut sebagai Shamian Island. Ini antara tempat yang tuan-puan akan datang. Ada rezeki kita akan bawa ke sini kalau ada masa. Tapi tempat ni penuh dengan orang yang datang takat gambar lah, gambar cantik-cantik, fotogenik dan lebih kurang macam tu. Kalau nak travel, cari Mursyid Al-Haramain Travel Into Seram Bahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.